Bayangkan sebatang tulang rahang keldai, satu objek yang sangat biasa, mungkin dibuang dan dilupakan. Siapa sangka ia akan menjadi kunci kepada sebuah kemenangan epik yang mengubah sejarah. Ini adalah kisah kuasa ilahi di sebalik sesuatu yang paling remeh. Dalam kitab Hakim-Hakim bab 15 ayat 16, Samson berkata, dengan tulang rahang keldai, aku telah membunuh 1000 orang. Ini bukan tentang kekerasan, tetapi bagaimana Tuhan menggunakan yang tidak dijangka. Ketika Samson terperangkap, Tuhan tidak memberinya pedang. Dia menunjukkan bahawa kekuatan sejati datang dari Dia, bukan dari apa yang kita miliki. Kisah ini mengajar kita pelajaran penting tentang kasih. Tuhan tidak mencari yang sempurna atau kuat. Dia mencari hati yang berserah. Sama seperti tulang rahang tidak berguna, itu, kita semua, dengan kelemahan kita, boleh menjadi alat berharga di tangannya. Kasih-Nya mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Marilah kita serahkan diri dan biarkan kasih Tuhan mengalir melalui kita.